daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau menjadi seorang pemarah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau menjadi seorang pemarah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Pengajaran hadis, umat Islam dituntut supaya meminta nasihat daripada orang yang alim untuk membentuk pribadinya. Islam menghendaki seseorang itu berusaha memperbaiki dirinya dari semasa ke semasa supaya meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah adalah sebahagian daripada sifat-sifat syaitan yang dikeji oleh Islam. Oleh itu umat Islam hendaklah menjauhi diri daripada sifat tersebut. Wallahu a'lam. Sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan. Subhanakallahumma wa bihamdik.